pelakon Along Azendi menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Idris Shah Serdang, Selangor pada pukul 12.16 pagi pada Ahad. Khabar duka itu disahkan oleh isterinya iaitu Hamidah Mohamad Yatim yang memaklumkan Allahyarham meninggal dunia di sisi ahli keluarga. Pada Khamis lalu, Along, 47 tahun, terpaksa ditidurkan di unit rawatan rapi ICU akibat pendarahan serius dalam perut. Sebelum itu, arwah dimasukkan ke hospital selepas mengalami demam dan batuk berpanjangan sebelum mengesyaki terdapat jangkitan pada stent di saluran hempedu. Untuk info, Along merupakan anak kelahiran Ipoh, Perak yang memulakan kerjaya sebagai peniup trumpet sebelum menceburi bidang lakonan pada tahun 2023. Allahyarham pernah membintangi filem terkenal seperti Legenda Budak Hostel, Khurafat Perjanjian Syaitan, Lu Fikirlah Sendiri The Movie, Ustaz, Mu Tunggu Aku Datang dan Mat Motor. Selain itu, arwah turut aktif berlakon dalam beberapa drama seperti Bini-Bini Perkasa, Keranamu Laila, Sanggul Beracun dan banyak lagi. Arwah meninggalkan seorang balu iaitu Hamidah Mohamad Yatim dan 3 orang anak. Marilah kita sama-sama doakan semoga Allahyarham ditempatkan bersama orang-orang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.